Fitnah akan dipaparkan pada kamu seperti anyaman tikar. Ada yang melintang, ada yang menegak. Hari ini, inilah yang dinamakan application dalam telefon anda semua. Inilah anyaman tikar, ada yang melintang, ada yang menegak. Automatik di dalam application anda adanya WhatsApp, adanya Telegram, adanya Instagram, adanya Line, adanya WeChat, ada Viber, ada macam-macam. Tetapi benarkah fitnah boleh lahir daripada benda sekecil ini? Boleh lahir ke tak? Boleh. Dan memang fitnah paling besar sekarang lahir di sini. Hari ini kita mengambil sumber entah dia betul atau tidak. Kita mengambil sumber entah dia tepat atau tidak. Kita mengambil sumber entah dia sahih atau tidak. Kadang-kadang datang satu benda, kita tak boleh pastikan dia lagi betul ke tidak, kita terus share. Kita terus kongsi dengan orang lain. Tiba-tiba dapat tahu benda tu cuma rekaan, benda tu cuma dibuat-buat, lebih jauh kalau benda tu jadi fitnah. Kita dah share beribu orang. Dan bila benda ni dalam bentuk WhatsApp, dia bukan setakat satu kampung, dia limited, tak ada, dia satu dunia. Bayangkan setiap benda yang kita hantar tu tersilap, tersalah, jadi fitnah, satu dunia orang baca. Agak-agak bila masa lagi kita nak berjumpa balik, nak minta maaf. Kita tak tahu benda ni dah sampai kat siapa. Berlaku ke tak ni?